Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Dr. Maud Sawari bin Rahim, mewakili rakan penyelidik Dr. Suraya Hani binti Zakaria, Anida binti Idrus, Siti Nur Fatihah binti Zakaria dan Nur Syahirah binti Rahim. Kami ingin membentangkan kajian bertajuk Lukisan Kanak-kanak Prasekolah sebagai Diagnostik Perkembangan, Analisis Visual berbantukan AI. Pengenalan lukisan merupakan medium komunikasi bukan lisan yang sangat penting dalam perkembangan awal kanak-kanak. Melalui lukisan, kanak-kanak menzahirkan emosi, pemikiran dan kefahaman terhadap dunia sekeliling mereka. Dalam konteks ini, lukisan berfungsi sebagai instrumen diagnostik alternatif yang boleh mendedahkan aspek kognitif dan emosi secara simbolik dan visual. Revolusi Industri 4.0 dalam pendidikan prasekolah dalam era Revolusi Industri 4.0, teknologi seperti kecerdasan buatan, AI, memainkan peranan baharu dalam pendidikan awal. Kami menggunakan GPT Vision, iaitu aplikasi AI yang mampu menganalisis lukisan secara automatik dan objektif melalui pengecaman pola, bentuk, warna dan struktur komposisi. Kaedah ini dapat mengurangkan bias subjektif dan meningkatkan kebolehpercayaan pentaksiran. Latar belakang kajian kanak-kanak prasekolah berada pada fasa praverbal, jadi ekspresi visual menjadi saluran komunikasi utama. Namun, cabaran utama ialah penilaian lukisan sering bergantung pada tafsiran subjektif guru. AI menawarkan pendekatan objektif, sistematik dan berasaskan data bagi membantu guru memahami perkembangan sebenar murid. Tujuan dan objektif kajian-kajian ini bertujuan meneroka potensi integrasi AI, GPT Vision, dalam menganalisis lukisan kanak-kanak prasekolah. Objektif utama kami ialah 1. Mengenal pasti tahap perkembangan kognitif dan emosi mengikut jantina. 2. Menganalisis simbol-simbol visual yang mencerminkan aspek kognitif dan emosi menggunakan GPT Vision. Metodologi kajian-kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif interpretatif. Sampel terdiri daripada 13 murid prasekolah berumur 5 hingga 6 tahun di IPG, Kampus Pendidikan Teknik Bandar Anstek, Nilai. Kerangka kajian berpaksikan teori perkembangan artistik Victor Lowenfeld dan model analisis kandungan visual berstruktur. Kaedah pengumpulan data terdapat 4 langkah utama. 1. Penghasilan lukisan bertemakan keluarga saya. 2. Temu bual tidak berstruktur dengan murid dan guru. 3. Analisis menggunakan GPT Vision bagi mengenal pasti elemen visual. 4. Triangulasi membandingkan dapatan AI dengan tafsiran manual dan data temu bual. Dapatan kajian, perkembangan kognitif. Didapati bahawa murid lelaki lebih banyak menunjukkan ciri perkembangan visual yang kompleks seperti organisasi ruang, penggunaan tangga dan struktur sosio-simbolik. Manakala murid perempuan lebih banyak berada di tahap praskematik dengan komposisi lebih bebas dan ekspresif. Dapatan kajian, perkembangan emosi 5 daripada 8 murid perempuan menunjukkan ekspresi emosi positif yang stabil, manakala hanya 2 daripada 5 murid lelaki menunjukkan kestabilan yang sama. Lelaki lebih berorientasikan aksi, manakala perempuan lebih berstruktur dalam menzakirkan emosi. Analisis, contoh lukisan. Contohnya, lukisan Amira menunjukkan pelukan dan wajah senyum melambangkan kasih sayang. Naila menonjolkan ruang kosong antara ahli keluarga menunjukkan ekspresi neutral. Aidin pula menampilkan struktur ruang rumah yang tersusun. Tanda kematangan kognitif. Signifikan kajian-kajian ini memperkenalkan AI sebagai pendekatan diagnostik baharu dalam pendidikan awal kanak-kanak. Ia menggabungkan pendekatan human in the loop di mana kepekaan guru dan penyelidik digabungkan dengan ketepatan analisis AI. Peranan guru diperluas sebagai penganalisis visual dan pemudah cara perkembangan murid. Implikasi kajian dari segi teori, kajian ini memperhalus model Lowenfeld dengan konteks digital. Dari segi praktikal, ia menawarkan protokol analisis yang boleh diguna semula oleh guru. Dari segi pedagogi, ia menyokong pendekatan pembelajaran abad ke-21 yang selaras dengan revolusi industri 5.0. Cadangan intervensi kami mencadangkan 1. Tugasan seni berstruktur untuk bantu murid melabel perasaan. 2. Dialog guru murid berasaskan simbol dalam karya. 3. Penglibatan ibu bapa dalam memahami makna simbol anak. 4. Latihan organisasi ruang bagi murid yang masih menunjukkan susunan rawak.
Rumusan. Secara keseluruhan, kajian ini membuktikan bahawa lukisan bukan sekadar aktiviti seni, tetapi alat diagnostik yang autentik dan beretika dalam menilai perkembangan kognitif dan emosi kanak-kanak. Lelaki cenderung lebih tersusun dari aspek kognitif, manakala perempuan lebih stabil dari aspek emosi. Pendekatan ini memperkukuh penggunaan AI dalam pendidikan awal kanak-kanak. Penutup sekian pembentangan daripada kami. Terima kasih atas perhatian semua. Semoga dapatan ini dapat memberi inspirasi kepada guru-guru dan penyelidik untuk terus meneroka integrasi teknologi AI dalam pendidikan prasekolah.